sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mislaha sawa'an aw hadda min dhunubihi biqadariha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim." Tidak ada seorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan diterima oleh Allah doanya, atau akan dihindarkan daripadanya bahaya dan malapetaka, atau diampunkan sebahagian daripada dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang derhaka kepada Allah ataupun untuk memutuskan silaturahim. Para hadirin sekalian, harus kita ingat dalam doa kita ini, selain daripada Allah anugerahkan apa yang kita minta, Allah juga akan anugerahkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kita berdoa dapat ganjaran, dapat pahala yang besar. Doa itu ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ini otak bagi sekalian ibadah. Bila kita berdoa, Allah bagi ganjaran kepada kita. Bila Allah bagi ganjaran, dia mahal, sebab ganjaran ini akan berguna kepada kita selepas daripada mati. Kalau kita minta kesenangan dunia, Allah tak bagi, tapi Allah bagi ganjaran besar. Itu satu benda yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Kita berdoa, kita tak minta pun Allah ampun dosa, kita minta benda lain. Solat hajat, kita berdoa kepada Allah, kita nak sekian benda dunia. Allah tak bagi benda dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Besar. Sebab itu kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada kalanya Allah ganti dengan perkara lain sebagaimana yang saya sebut. Kita minta sekian, Allah tak bagi, tapi Allah bagi benda lain. Bagi benda lain. Sebab itu kadang-kadang kita jangan rasa kusut. Pelajar-pelajar dia belajar, anak-anak kita belajar. Kita dah bagi tuition, kita dah didik dengan baik, kita ajar, anak kita pula bersungguh. Masuk reksa UPSR, tak ada A sebiji. Jangan sekali-kali kita putus asa. Kita kata apa ceritalah jiran sebelah rumah kita, nampak anak dia petang-petang main bola, anak kita tak main, duduk dengan buku. Anak dia dapat 5A, anak kita sebiji tak ada A. Allah tidak anugerahkan kepada kita dalam perkara itu, tapi anak kita, dia akan memperolehi sesuatu yang lain selepas daripada ini. Dia akan dapat benda lain. Itu kita kena ingat. Ada orang diberi oleh Allah kejayaan dalam bidang ini, dia tidak berjaya dalam bidang lain. Dan kita kena ingat, tidak ada seorang manusia yang dapat belaka. Raja-raja, kita kata sedap jadi raja. Saya ni adalah sultan-sultan yang saya boleh pergi masuk kapak dengan dia. Pernah dia sebut, dia kata kalau macam ni sedap tak jadi raja. Dia nak pergi makan sup ekor di warung, tak boleh. Saya pernah sebut kata sup ekor situ sedap sungguh. Roti cana sini sedap sungguh. Kita boleh start kereta, jalannya pergi roti cana 3 telur, campur ini, campur ini. Dia tak boleh. Habis-habis dia kata tolong beli pergi istana. Beli sana, bawa pergi istana, dah sejuk dah. Tak macamnya. Akhir sekali dia sebut sedap tak jadi raja. Sebab tu kita kena ingat, kita tak jadi raja, ada keistimewaan kita. Orang jadi raja ada keistimewaan dia. Waktu jalan jam apa semua sekali polis, mari dia boleh straight. Kita situ tak sedap kan? Tapi bah lain kita sedap. Rasa nak pergi memburu pergi ya. Rasa nak pergi mainkan apa semua sekali, bawa jalan je. Nak pergi jalan sana jalan sini, kita dengar ada kesakitan kawan kita, macam-macam benda yang menyebabkan kita gembira, kita boleh pergi je, dia tak boleh pergi. Allah bagi dia. Kita ada kelebihan kita,
Raja-raja dia ada kelebihan dia. Kita Allah bagi dalam bidang ini, Allah tarik dalam benda lain. Orang lain Allah bagi tempat ni, dia tarik tempat lain. Ada orang kaya, harta pangkat dia tak besar. Ada orang pangkat dia besar, harta tak ada. Ada orang pangkat besar, makan dia payah. Kita ni pangkat tak ada, makan jalan. Ada orang pangkat besar, nak tidur tak boleh. Nak tidur tak boleh. Injek tak lena juga. Cerah, mata terbuka, mata tengah malam. Nak tidur tak boleh. Bala saya kata. Hadirin hadirat, bala. Nak tidur tak boleh. Kita harta tak ada, pangkat tak ada, bata pun tak ada. Tidur, Allahu Akbar. Ikut duduk, nyanda dinding tidur. Duduk tidur, nikmat juga. Jangan main. Allah ni maha adil. Dia tarik situ, dia bagi sini. Sebab itulah diajar kepada kita bila kita berdoa kepada Allah. Bila Allah pada zahirnya tak bagi apa yang kita minta, kena ingat Allah bagi perkara lain kepada kita, supaya kita faham dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amman yujibul muttarra idza da'a. Apakah yang selalu menerima doa orang yang terpaksa apabila berdoa meminta kepadanya? Allah tanya, amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa? Bila kita terdesak, kita minta dengan siapa? Maknanya kalau kita berputus asa dengan Allah, kita kata malah dah aku nak doa. Ingat, satu hari kalau kita sakit nak doa kepada siapa? Balik kepada Allah juga, tak usah cakap banyaklah. Kita yang angkuh, sombong macam mana sekalipun, kita rasa kita ni macam Allah, ada masa dia akan melutut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan akhirat, dunia ni lagi. Waktu sehat, waktu pakak besar apa, berlagak macam Allah. Langsung dengan derhaka kepada Allah, dengan macam-macam. Ada satu masa bila dia sakit, orang macam ni habis. Dia akan duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merayu kepada Allah. Cuma doa dia, rayuan dia kepada Allah menjadi sia-sia, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesimpulannya kita kena ingat Allah sayang kepada kita. Jangan kita anggap Allah tidak sayang. Yang kedua, kita kena ingat apa yang kita minta dengan Allah memang Allah bagi kepada kita. Tapi kita tak tahu kadang-kala apa benda yang Allah bagi pada kita. Sekarang ini kita sihat, mungkin kerana doa kita tahun lepas. Kalau tidak kerana doa kita di tahun lepas, mungkin malam ini kita tak dapat datang masjid. Saya sendiri ke siapa ke. Tapi oleh kerana kita sehat, kadang-kadang kita lupa pada Allah. Padahal sehat kita malam ini kerana doa kita tahun lepas, kerana ada kebajikan yang kita buat tahun lepas. Maka doa kita dengan Allah diterima oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah anugerahkan kepada kita, milik Allah, bukan kerja kita. Kita doa hari ni supaya Allah terima besok, tak. Sebab apa Allah tangguhkan? Sebab Allah nak bagikan di waktu yang tepat kepada kita, supaya kita tidak rusak dan akidah kita tidak terpesong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekadar itulah pengajian kita pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum daripada saya berhenti, sebagaimana biasalah, saya nak umumkan kutipan dana kepada sesiapa yang nak menyumbang untuk komplek dakwah Islamiah yang saya bina di Besut Terengganu. Dan saya mohon maaf supaya jangan kita rasa jemulah dengan kerja dakwah yang saya nak buat ni untuk bukan Islam, yang memerlukan perbelanjaan yang besar. Dan benda ini kalau siap bangunan ini pun, pungutan derma dana ini mesti terpaksa kena teruskan. Sebab itu jangan
rasa apa benda ni ustaz ni tiap-tiap mari mengajar, duduk kutip rumah, sebagaimana saya sebut baru ni panjang lebar. Sebelum daripada ini saya tidak banyak pungut, kerana saya sendiri pun dapat sumbangkan keuangan saya, tapi oleh kerana sekarang ini dah orang panggil kadar itu saja yang Allah bagi kelebihan kepada saya boleh bagi kadar itu saja. Yang baki lagi insya-Allah sama-sama kita sumbang supaya program dakwah kepada masyarakat bukan Islam ini yang saya naknya berjalan paling cepat. Dan saya bercita-cita nak rasmikan ini kalau boleh, kalau Allah izinkan bulan 5 ini insya-Allah, sebulan sebelum daripada masuk Ramadan, saya nak rasmikan dan nak mulakan operasi dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Jadi insya-Allah selepas daripada solat sama-samalah kita menyumbang. Mudah-mudahan sumbangan kita ini akan menjadi bekalan kepada kita di hari akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.